Nama saya Fernanda Ana Agustin. Saya dari unit SSMBM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Aliyah Suraya binti Mak Nasir daripada unit SSMBM 1. Salam sejahtera, nama saya Linda Ana Carol, saya dari unit SSMBM 1. Saya Muhammad Dani bin Zulkifli dari PM SSM 1. Kami akan mempersembahkan 3 puisi Melayu tradisional. Loka, Santap. Istiadat. Santap beradat, santap istiadat, santap raja di majlis kebesaran, santap meraih, hormat menghormat, bukan santap tindakan kenyang, santap santun dalam aturan. Nasi disuap di tangan kanan, lauk dibinjat, sompan siuman, sampai ke mulut mamah perlahan, tanda tidak gelojoh makan. Selesai santap nasi, diiringkan seteguk minuman, isyarat menghormat, mulia memuliakan. Santap nasi suap pertama, berturut dengan suap kedua, dua suap ketiga, sudah keempatnya basuh tangan, kelima halwa juwadah, keenam mengiring buah-buahan, ketujuh berkumur-kumur, kedelapan makan sirih, kelat jatuh kerengkungan, seri naik ke peruman. Itulah santap ada kebesaran di dalam riwayat Islam. Macam tu. Gurindam 12, pasal ke-12, karya Raja Alimin. Raja mufakat dengan menteri, seperti kebun berpagar turi. Betul hati kepada raja, tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat, tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu, tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai, tanda mengenal kasar dan cingai. Ingat akan dirinya mati, itulah asas berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta. Kami akan mempersembahkan sebuah pantun, iaitu pantun nasihat. Tanam balik buah pria mahal sekali. Buat baik berpada-pada, buat jahat jangan sekali. Ketua-ketua raja duduk, jangan ditimpa papan. Diketahui ganja itu mabuk, apakah sebab maka dimakan? Meninggal
Kicau berpagi masak, batang kapas bertimbal jalan. Hati risau di bawah gelap, bagai panas mengandung hujan. Pulau di balik pulau kosong, pandan di Jawa diranggungkan. Jangan kata terdorong-dorong, badan dan nyawa meranggungkan. Hangus berteh berwarna merah, mari dituang ke dalam kain. Suami yang letih usah dimarah, kelak terbang ke bunga lain. Anak Cina membawa surat dari Perak langsung ke Delhi. Hidup di dunia biar beradat, bahasa tidak dijual beli. Pisang kelat digonggong halang, jatuh ke lubuk Indragiri. Digalau berdagang, dirantau orang, baik-baik membawa diri. Jadi, para penonton yang budiman, anda semua telah pun mendengar pantun, seloka dan gurindam yang kami persembahkan. Kini, mari kita hayati pula pemikiran yang tersirat di setiap bait puisi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, kumpulan kami akan membentangkan pemikiran yang terdapat dalam puisi Melayu tradisional bagi subjek BMMP 3193 iaitu pengantar kesusasteraan Melayu. Berikut adalah ahli-ahli kumpulan yang terdiri daripada Muhammad Dani bin Zulkifli, Nur Aliyah Suraya binti Mak Nasir, Fernanda anak Agustin dan Linda anak Carol. Seterusnya saya akan membentangkan pengenalan tentang kesusasteraan Melayu. Okey, apa itu kesusasteraan Melayu? Kesusasteraan Melayu ni merujuk kepada hasil karya dan ciptaan seni yang terdapat dalam kalangan masyarakat Melayu. Menurut Siti Hajar Abdul Aziz 2011 dalam buku Bahasa Melayu edisi kedua, perkataan kesusasteraan ini terbentuk daripada perkataan Sanskrit iaitu susastera yang memberikan maksud huruf atau buku indah. Okey, puisi ini merupakan salah satu genre sastera yang paling awal bagi semua bangsa di dunia. Menurut Harun Mat Piah pula pada tahun 1989, antara genre dalam puisi tradisional ialah pantun, syair, gurindam, seloka dan sebagainya. Baiklah, saya Fernanda anak Agustin akan meneruskan pembentangan ini. Ini merupakan lirik seloka santap istiadat yang telah kami persembahkan. Pemikiran yang terdapat dalam seloka santap istiadat yang pertama ialah kepentingan adat dan istiadat dalam kehidupan masyarakat Melayu. Seloka ini menonjolkan pemikiran bahawa masyarakat Melayu amat menitik beratkan adat dan istiadat dalam setiap aspek kehidupan termasuk ketika makan. Segala perbuatan dilakukan mengikut aturan yang telah diwarisi turun-temurun. Pemikiran yang kedua pula ialah menjaga adab dan sopan santun ketika makan. Seloka ini menekankan pentingnya menjaga adab ketika makan seperti menggunakan tangan kanan, mengunyah perlahan dan tidak gelojoh. Perbuatan ini melambangkan kepribadian yang baik dan berakhlak mulia. Masyarakat Melayu percaya bahawa cara makan mencerminkan budi pekerti seseorang. Pemikiran yang ketiga ialah santapan melambangkan penghormatan dan kemuliaan. Seloka ini menggambarkan bahawa majlis santapan bukan semata-mata untuk mengenyangkan perut, tetapi sebagai lambang penghormatan dan kemuliaan, khususnya dalam kalangan golongan istana. Pemikiran yang keempat ialah menjunjung tinggi keagungan dan kedaulatan raja. Seloka ini turut memperlihatkan pemikiran bahawa masyarakat Melayu sangat menghormati dan menjunjung tinggi institusi raja. Santapan diraja dijalankan secara istiadat dan penuh adat sebagai tanda kebesaran serta kemuliaan raja. Ini mencerminkan kesetiaan dan kehalusan budaya Melayu terhadap pemerintah. Pemikiran yang kelima pula ialah penekanan terhadap kehalusan budi dan kebersihan diri. Setelah makan, masyarakat Melayu mengamalkan perbuatan seperti berkumur-kumur, membasuh tangan dan makan sirih sebagai tanda menjaga kebersihan dan kesopanan. Masyarakat Melayu menitik beratkan kebersihan diri sebagai sebahagian daripada adab dan keindahan peribadi. Pemikiran yang keenam ialah nilai muafakat dan hormat menghormati dalam masyarakat. Seloka ini juga menggambarkan bahawa majlis santapan dijalankan untuk meraih dan mengeratkan hubungan antara manusia. Frasa santap meraih, hormat menghormat menunjukkan semangat perpaduan dan saling menghormati yang menjadi asas keharmonian masyarakat Melayu. Pemikiran yang seterusnya, ini merupakan lirik Gurindam 12, Fasal 12 yang telah kami persembahkan. Seterusnya, Baiklah, sekarang saya akan membentangkan pemikiran Gurindam 12 Fasal 12. Pemikiran yang pertama ialah
pentingnya perpaduan dan kerjasama antara pemimpin dan pembesar. Gurindam ini menonjolkan pemikiran bahawa seorang raja atau pembesar perlu bermuafakat dengan menteri dan pembesar supaya pemerintahan menjadi kukuh dan teratur. Pemikiran yang kedua pula ialah ketaatan dan kesetiaan kepada pemimpin adalah asas kesejahteraan. Rakyat yang taat kepada raja dan melaksanakan tugas dengan jujur akan membawa keamanan serta kemakmuran kepada negara. Untuk pemikiran yang ketiga adalah keadilan sebagai teras kepimpinan. Raja yang adil akan mendapat kasih sayang dan kepercayaan rakyat. Pemikiran ini menunjukkan bahawa keadilan merupakan nilai utama dalam pemerintahan. Tanpa keadilan, kuasa akan disalahgunakan dan masyarakat akan hidup dalam penderitaan. Pemikiran yang seterusnya adalah ilmu dan kebijaksanaan membawa rahmat dalam kehidupan. Gurindam ini memperlihatkan bahawa ilmu merupakan sumber kemuliaan dan rahmat kepada manusia. Seseorang yang berilmu bukan sahaja dihormati oleh masyarakat, tetapi juga memperoleh kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Oleh itu, manusia digalakkan menuntut ilmu dan menghormati orang yang berpengetahuan. Untuk pemikiran yang terakhir ialah kesedaran terhadap kematian dan kehidupan akhirat membentuk keinsafan diri. Gurindam ini menekankan bahawa manusia perlu sentiasa mengingati mati dan hari akhirat. Kesedaran ini akan menjadikan seseorang lebih berhati-hati dalam perbuatan dan lebih cenderung untuk berbuat baik. Hanya hati yang bersih dan tidak buta akan menyadari hakikat bahawa kehidupan dunia ini sementara dan kehidupan sebenar ialah di akhirat. Berikut merupakan sebuah pantun, iaitu pantun nasihat di mana kami telah mempersembahkan di dalam video ini. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang pemikiran pantun nasihat. Pemikiran yang ada pada rangkap 1 ialah menyeru agar sentiasa berbuat baik dengan ikhlas dan berpada-pada. Kita ni hendaklah melakukan kebaikan tanpa mengharapkan balasan ataupun pujian. Tapi kan, walaupun kita ni digalakkan untuk berbuat baik, kita perlulah melakukan perkara tersebut dengan bijak agar kita tidak dimanfaatkan oleh orang lain. Yang kedua ialah menghindarkan diri daripada melakukan kejahatan. Masyarakat ni dipercaya bahawa perbuatan jahat ni akan membawa padah kepada diri sendiri dan orang lain. Oleh itu, kita perlulah menjauhi kejahatan dalam apa jua bentuk kerana ia boleh merosakkan nama, maruah dan hubungan sesama manusia. Pada rangkap kedua, dalam pantun nasihat, terdapat pemikiran menyeru supaya menggunakan akal fikiran sebelum melakukan sesuatu. Pantun ini menasihati agar seorang tidak bertindak tanpa berfikir panjang. Setiap tindakan yang dilakukan perlu difikirkan akibatnya supaya tidak mendatangkan kesusahan kepada diri sendiri dan masyarakat. Kedua, mengingatkan agar menjauhi perkara yang diketahui memudaratkan diri sendiri. Kita hendaklah tidak melakukan sesuatu tindakan yang telah diketahui salah. Ini menunjukkan pentingnya kawalan diri dan keinsafan agar tidak terjebak dalam perkara yang merosakkan akhlak dan kesihatan. Seterusnya, pada rangkap ketiga, dalam pantun nasihat, terdapat pemikiran yang menggambarkan bahawa tidak semua yang tersenyum itu bahagia. Kadang-kadang seseorang menyorokkan kesedihan dengan senyuman untuk menjaga perasaan orang lain. Ini menunjukkan bahawa manusia sering menyembunyikan emosi sebenar demi ketenangan diri dan keharmonian sosial. Yang kedua, menunjukkan nilai kesabaran dan ketabahan menghadapi ujian kehidupan. Walaupun seseorang sedang menanggung kesusahan, dia tetap tabah dan tidak menunjukkan kepada orang lain. Sikap ini melambangkan kekuatan jiwa dan kecekalan hati dalam mengharungi cabaran-cabaran kehidupan. Di rangkap yang keempat, dalam pantun nasihat, dapat saya kemukakan pemikiran yang menasihati supaya tidak bertindak terburu-buru. Kita hendaklah memastikan setiap tindakan dibuat dengan pertimbangan yang rasional. Jika seseorang bertindak tanpa berfikir, pasti akibatnya buruk dan akan ditanggung oleh diri sendiri. Pemikiran kedua, menekankan pentingnya berhati-hati dalam membuat keputusan. Kita perlulah memikirkan kesan jangka panjang sebelum mengambil tindakan. Ini menunjukkan kebijaksanaan dalam diri yang menjadi tunjang kepada keamanan dan kesejahteraan hidup. Di rangkap yang kelima, terdapat pemikiran menunjukkan pentingnya menghargai pasangan dalam rumah tangga. Pantun ini menasihatkan agar isteri memahami keletihan dan cabaran-cabaran yang dihadapi oleh suami sewaktu bekerja mencari rezeki.
Sikap saling menghargai akan menjamin kebahagiaan dan keharmonian rumah tangga. Yang kedua, memberi amaran tentang akibat jika tiada kesefahaman. Jika isteri sering memarahi atau tidak menghormati suami, hubungan boleh menjadi renggang. Maka pantun ini mengajar agar setiap pasangan mengekalkan kasih sayang dan kesetiaan untuk mengelakkan berlakunya perpecahan dalam sebuah keluarga. Dapat saya kemukakan pemikiran di dalam rangkap 6 pantun nasihat. Antaranya ialah menekankan kepentingan menjaga adat dan budaya bangsa. Pantun ini mengingatkan bahawa adat resam merupakan identiti seseorang masyarakat. Seseorang yang beradat akan dihormati dan menunjukkan kehalusan budi pekerti sebuah bangsa Melayu. Yang kedua, menghargai dan memelihara bahasa sebagai lambang jati diri. Bahasa ialah warisan bangsa yang tidak boleh dijual beli atau diganti. Oleh itu, kita hendaklah bertutur dan menulis dengan bahasa yang baik untuk mengekalkan maruah bangsa. Pada rangkap yang terakhir, itu rangkap ke-7 dalam pantun nasihat, dapat saya kemukakan pemikiran yang menyeru supaya menjaga tingkah laku di tempat orang. Kita haruslah sentiasa beradab, sopan apabila berada di tempat asing. Sifat hormat berhormati kepada budaya dan masyarakat setempat menunjukkan kepribadian yang luhur. Yang kedua, menggambarkan kepentingan menyesuaikan diri dalam persekitaran baru. Dalam pergaulan, kita perlulah bijak menyesuaikan diri dengan norma dan adat tempatan supaya tidak menimbulkan salah faham. Ini melambangkan pemikiran masyarakat yang mementingkan kesantunan dan kebijaksanaan sosial. Sebagai penutup, kesimpulannya, puisi Melayu tradisional bukan sekadar karya sastera, tetapi juga wadah penyampai ilmu, nilai moral dan pandangan hidup masyarakat Melayu. Keindahan bahasanya dan kedalaman maknanya menjadikan puisi tradisional sumber penting dalam memahami pemikiran, budaya dan identiti bangsa. Justeru, usaha untuk menghayati, mengkaji dan memartabatkan puisi Melayu tradisional perlu diteruskan dalam kalangan generasi muda. Sekian saja daripada pembentangan kami. Sekian, terima kasih.